Ayah, masak apa tu? Hari ni kita bakar kek pisang resepi asal by Cik Nom. Mula kita lenyapkan pisang dalam 6 biji bergantung pada saiz pisang. Lepas tu kita biarkan untuk seketika. Lepas tu kita boleh ayakkan tepung gandum. Lepas tu kita masukkan baking powder. Lepas tu kita masukkan baking soda. Lepas tu kita ayakkan dan kita biarkan untuk seketika. Lepas tu kita boleh kisarkan telur dalam 4 biji. Lepas tu kita masukkan gula pasir. Lepas tu kita masukkan gula perang. Lepas tu kita kisarkan sampai berubah warna cerah. Lepas tu kita masukkan butter yang sudah cairkan. Masukkan minyak sayur. Lepas tu kita masukkan esens vanila. Kita kisarkan untuk seketika. Lepas tu kita masukkan pisang yang sudah lenyap tadi. Kita kisarkan sampai dia sebati. Lepas tu kita masukkan bahan kisar tadi sedikit demi sedikit ke dalam tepung. Kita gaulkan sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan coklat masakan yang sudah diiris. Kita gaulkan dia. Lepas tu kita sapukan margarin ke dalam bekas yang kita nak bakar ataupun loyang. Lepas tu kita masukkan adunan. Lepas tu kita hentakkan sedikit supaya mampat. Lepas tu kita susunkan pisang yang sudah kita iris. Kita susunkan coklat chip. Lepas tu kita bakarkan kek selama 40-45 minit 160 darjah Celsius. Kalau atas permukaan kek dah start masak ataupun dah warna perang, kita boleh turunkan suhu dan kita naikkan masa. Bila kek dah masak, dah sejuk, kita boleh potong dan kita boleh hidangkan untuk minum petang bersama air teh o ataupun air kopi. Jom makan.